Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dr. Siti Fatihah binti Abdul Latif selaku Ketua dan Wakil Kumpulan Penyelidik akan berkongsi projek inovasi kami yang bertajuk STEM Impact One Day Challenge mencetus minat membina kesedaran STEM dalam komuniti. Kami merupakan projek di bawah kategori D. Sebagai penerangan, kepentingan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau ringkasnya STEM sangat penting. Antaranya bagi memperkasakan bakat STEM itu sendiri selari dengan dasar sains, teknologi dan inovasi negara 2021 hingga 2030 dalam pembangunan bakat berkemahiran tinggi. Kedua, bagi memacu inovasi dan daya saing negara bagi menyokong Malaysia Science, Technology, Innovation and Economy. Namun, cabaran utama bukan hanya untuk menyediakan program STEM di peringkat universiti, tetapi bagi membina minat, kesedaran, keyakinan dan pengalaman STEM secara berterusan sejak sekolah rendah. Kita lihat kepada statistik terkini. Di peringkat tertiari, berlaku peningkatan enrolment pelajar ke dalam bidang atau program STEM. Begitu juga di peringkat sekolah menengah. Peningkatan enrolment murid ke dalam bidang STEM semakin meningkat saban tahun. Namun, kita tidak harus melupakan bahawa sasaran dasar negara adalah 60% pengambilan atau penerimaan pelajar ke dalam bidang STEM di peringkat sekolah menengah. Terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi enrolment pelajar di peringkat sekolah menengah iaitu minat, kesedaran, pembudayaan dan penyertaan. Justru, kumpulan kami telah mencadangkan satu inovasi yang bertujuan untuk melaksanakan program luar kelas dalam memupuk pembudayaan dan minat STEM dalam kalangan komuniti. Bagaimana inovasi ini dilakukan adalah melalui kolaborasi antara pihak UMK dan komuniti. Komuniti yang dipilih adalah Rumah Kebajikan Anak-anak Yatim Kelantan atau ringkasnya Yatim. Ini merupakan dua gambar program inovasi yang telah dijalankan dalam 2 tahun berturut-turut. Kita pergi kepada reka bentuk inovasi bagi mendapatkan gambaran lebih lanjut bagaimana inovasi ini dijalankan. Pada peringkat pertama, kumpulan kami perlu memikirkan bagaimana untuk menjalankan program pembudayaan STEM pada masa yang sama berkait dengan pelajar dan juga pihak UMK. Maka, langkah yang dipilih adalah kami cuba menerapkan elemen service learning sulam di dalam salah satu subjek yang diambil oleh pelajar UMK. Subjek yang dipilih adalah subjek kenegaraan dan pembangunan Malaysia. Subjek ini merupakan subjek elektif wajib yang diambil oleh pelajar tahun 2 daripada Fakulti Veterina UMK. Pada peringkat kedua, untuk menjayakan program pembudayaan STEM ini, kami perlu mendapatkan sokongan kewangan. Syukur kumpulan kami telah mendapat dana daripada Kementerian Musti. Pada peringkat ketiga, dana yang diperoleh perlu disesuaikan dengan program yang akan dianjurkan. Maka kumpulan kami telah menamakan program pembudayaan STEM kami iaitu STEM Impact One Day Challenge yang dijalankan pada tahun 2024 hingga 2025. Pada peringkat keempat, memandangkan ini merupakan subjek yang diambil oleh pelajar UMK, kami perlu juga menyesuaikan dan memilih tugasan berterusan yang bertepatan dengan elemen sulam pada masa yang sama berkait dengan pembudayaan STEM. Terdapat 3 tugasan berterusan di dalam subjek kenegaraan dan pembangunan Malaysia yang pada masa yang sama pelajar perlu menganjurkan program STEM iaitu tugasan projek, refleksi jurnal dan juga e-portfolio. Pada peringkat kelima adalah menguruskan program komuniti iaitu STEM Impact One Day Challenge. Pada tahap ini, pelajar-pelajar FPV perlu melaksanakan program tersebut bermula sebelum, semasa dan selepas program berlangsung. Ini adalah sebahagian daripada gambar ketika program pembudayaan STEM itu berlaku. Dan ini juga adalah kompilasi gambar-gambar inovasi menunjukkan bagaimana pelajar UMK sebelum, semasa dan selepas program berlangsung. Program ini adalah pada 2 tahun iaitu 2024 dan 2025. Kita lihat daripada gambar, pelajar perlu melaksanakan lawatan sebelum program dijalankan, penyediaan bahan, pengurusan acara dan juga pengurusan semasa program berlangsung. Ini adalah
video ketika program STEM Impact One Day Challenge berlaku. Bagi nilai tambah inovasi dapat diperhalusi kepada dua pihak iaitu nilai tambah yang diperoleh oleh pelajar dan UMK dan nilai tambah yang dapat diperoleh oleh komuniti. Bagi pihak pelajar dan UMK, manfaat atau nilai tambah yang pertama adalah membantu dalam menghasilkan graduan yang lebih bersifat holistik. Melalui elemen sulam dan juga pembudayaan STEM ini, pelajar UMK dapat mengaplikasikan ilmu dalam bidang mereka ke dalam dunia realiti. Mereka juga dapat berkomunikasi dan juga berhubung dengan masyarakat lain iaitu masyarakat anak-anak yatim dan asnaf daripada yatim. Keduanya, UMK telah menyokong hasrat dan dasar kementerian untuk meningkatkan lebih banyak elemen sulam di dalam kursus atau subjek yang ditawarkan di peringkat universiti. Bagi pihak yatim pula, program pembudayaan STEM Impact One Day Challenge ini telah membantu dalam pembudayaan STEM dalam kalangan anak-anak yatim dan asnaf yang menetap di rumah yatim. Keduanya melalui inovasi ini juga kita telah mampu meningkatkan hubungan rakan strategi antara UMK dan juga pihak yatim. Antara SDG yang dapat dikaitkan dengan nilai tambah inovasi ini adalah SDG 4, 10 dan juga SDG 17. Bagi membuktikan nilai tambah yang diperoleh daripada inovasi yang dijalankan, kami telah mengedarkan soal selidik kepada anak-anak yatim yang mengikuti program pembudayaan STEM yang dianjurkan oleh pihak UMK. Untuk makluman semua, dalam 2 tahun berturut-turut, pelajar-pelajar yatim yang mengikuti program ini adalah daripada kalangan pelajar darjah iaitu darjah 4 sehingga tingkatan 4. Pada tahun pertama 2024, seramai 91 orang pelajar darjah 4 hingga tingkatan 4 yang mengikuti program. Pada tahun 2025 pula, seramai 34 orang pelajar mengikuti program tersebut. 34 pelajar ini adalah pelajar daripada tingkatan 1 dan 2 dan tema ataupun aktiviti pada tahun 2025 disesuaikan dengan kandungan buku teks pelajar-pelajar tersebut. Kerana itu kita lebih terfokus dengan pelajar-pelajar yatim yang lebih kurang ataupun sedikit berbanding pada tahun 2024. Daripada soal selindik yang telah kita edarkan, kita dapat lihat bahawa pelajar-pelajar yatim ini lebih berminat terhadap pembelajaran STEM yang berasaskan kepada aktiviti hands-on, praktikal dan pengalaman sendiri. Minat terhadap STEM dapat dicungkil dengan lebih baik melalui program pembudayaan STEM. Ini juga adalah beberapa aktiviti yang telah dilakukan oleh pelajar-pelajar yatim pada program kita iaitu pada program 2024 dan juga program pada tahun 2025. Selain daripada pembuktian daripada pihak yatim, kami juga mendapatkan pembuktian nilai tambah inovasi ini daripada pelajar UMK. Bagi pelajar UMK, pembuktian ini dilakukan melalui 2 kaedah iaitu yang pertama adalah pencapaian pelajar UMK dalam subjek kenegaraan dan pembangunan Malaysia dan yang kedua adalah daripada dapatan jurnal refleksi yang dilakukan oleh pelajar UMK sebagai salah satu daripada tugasan berterusan mereka. Kita lihat kepada pencapaian akademik terlebih dahulu. Pada 2 tahun berturut-turut 2024 dan 2025 dapat dirumuskan bahawa pencapaian akademik pelajar-pelajar UMK daripada tahun 2 FPV ini sangat memuaskan. Peningkatan berlaku dalam contohnya tugasan refleksi jurnal dan juga markah yang sangat positif dalam aspek projek mereka. Dan daripada sudut dapatan jurnal refleksi, terdapat 4 tema yang dicungkil berkaitan dengan perkara ataupun pengajaran yang diperoleh daripada program atau inovasi yang dijalankan.
Tema yang pertama adalah pelajar memahami kepentingan kerjasama berpasukan. Keduanya membantu dari sudut pembangunan kemahiran insaniah dan kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar UMK. Yang ketiga adalah pengurusan masa, perancangan teliti dan fleksibiliti. Dan yang terakhir, tema yang terakhir yang sangat penting iaitu kepuasan dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat yang merupakan antara matlamat asas kepada subjek kenegaraan dan pembangunan Malaysia. Kita pergi kepada aspek keaslian inovasi. Pada tahun 2024, kita telah mendapatkan hak cipta daripada MyIPO dengan nombor hak cipta yang tertera di dalam slide, iaitu kita telah melakukan kerangka kolaborasi bagi pembudayaan STEM, Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik melalui projek Sulam. Dari sudut praktikal dan kebolehsanaan, kita telah membuktikan bahawa inovasi ini dapat diteruskan kerana inovasi ini telah dijalankan selama 2 tahun berturut-turut disesuaikan dengan sokongan kewangan dan pemilihan komuniti. Seperti yang saya terangkan bagaimana pada tahun 2025, kita kecilkan komuniti yatim yang akan menyertai program. Kerana kita ingin menganjurkan program pembudayaan STEM bersesuaian dengan tema dan kandungan buku teks yang dipelajari oleh pelajar-pelajar di sekolah mereka. Maka pada tahun 2025, hanya 34 orang pelajar daripada tingkatan 1 dan tingkatan 2. Pada masa yang sama juga, inovasi yang berteraskan kepada sulam dan juga pembudayaan STEM ini menjadi antara aspek yang sering dibincangkan oleh kementerian. Ianya menjadi salah satu daripada amalan pendidikan berimpak tinggi yang diminta oleh kementerian supaya diterapkan oleh universiti-universiti awam dan swasta di Malaysia. Dari sudut pengiktirafan pula, kita telah menyertai beberapa pertandingan dan juga seminar. Antara seminar yang kita sertai adalah ICU, Conference on Ummah pada tahun 2025. Bagi pertandingan inovasi pula, kita telah mendapat antaranya pingat perak dalam Swiss pada tahun 2025 dan juga pingat perak pada CRIC 2026 yang dianjurkan oleh pihak FBI. Dari sudut rumusan, pembelajaran berkaitan STEM sangat penting dalam pembangunan negara. Namun, perlunya ada kolaborasi daripada pihak universiti bersama pihak komuniti dalam menganjurkan program pembudayaan STEM untuk anak-anak di peringkat darjah rendah dan juga sekolah menengah. Dan pembudayaan STEM ini harus disokong bersama dengan kerjasama daripada institusi, terutamanya berkaitan dengan sokongan kewangan. Syukur kementerian-kementerian yang berkaitan melihat bahawa aspek ini sangat penting. Itu saja sekadar perkongsian daripada kumpulan kami. Terima kasih.